Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurida binti Johari, merupakan kaunselor pelatih dari Ibu Pejabat Penjara Malaysia yang telah dihantar untuk menjalankan sesi dan intervensi di penjara Sungai Buloh dan juga di penjara Wanita Kajang. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Penjara Malaysia, Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Penjara Sungai Buloh dan Penjara Wanita Kajang atas kesudian menerima saya selaku kaunselor pelatih di jabatan ini. Banyak perkara sebenarnya yang saya pelajari sewaktu menjalankan sesi industri di Jabatan Penjara Malaysia. Antaranya adalah bagaimana cara untuk berhadapan dengan banduan yang berbeza kategori jantingannya, yang mempunyai latar belakang dan juga isu yang berbeza. Dari sini saya belajar bagaimana untuk mengendalikan mereka, menarik minat mereka untuk meluahkan emosi dan perasaan mereka dalam sesi. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pegawai yang tidak henti-henti memberikan kata semangat, memberikan tunjuk ajar dan juga menjawab setiap persoalan yang saya ajukan. Jadi untuk bakal-bakal pelajar yang akan menjalankan latihan industri di Jabatan Penjara Malaysia, ambillah peluang ini untuk belajar sebanyak mungkin yang anda boleh. Bye.